Okay. Sebenarnya motor aku ni, kalau saja aku nak share CRF Rally 250 yang aku bawa ride pergi kota London itu. Pas daripada Turki. Nama aku Nox. Selamat datang ke Turki. ABS aku problem tapi aku tak boleh check kat mana dia punya fault. Hari ni lah aku terfikir 2023, sekarang dah hujung 2025. Itu lepas aku terlupa buka kunci brake belakang. Hari ni baru aku perasan. Nampak ni, dia punya sensor ni dia tenggelam sikit. Kalau dekat sini dia terbuka sikit. Dia ada gap kan. Yang dekat sini dia tenggelam sikit. Jadi aku nak try cuba keluarkan balik sensor ni. Siut aku 3 tahun baru aku terfikir nak check benda ni. Aku ingat apa masalah sebab sebelum ni aku tengok dekat forum ada yang cakap memang akan jadi common lah benda tu, masalah tu kan. Aku check tak tahu apa masalah. Tak mungkin sensor sebab sensor ni memang tak ada masalah. Jadi memang aku masuk remote tu terus tak ada ABS lah. Jadi senang lah sikit. Bagusnya tak ada ABS, kau tak perlu lupa tertutup ABS. Sebab kalau kau lupa tutup ABS kat off-road, InsyaAllah lah kau masuk longkang. Ni kita cuba repair tau macam mana. Okey, aku dah buka ni. Mari kita tengok dia punya bengkok dekat mana. Itu dia. Nampak tak? So, kita akan cuba luruskan sensor dia. Tengok ABS boleh function balik. Sebab on the road kalau tak ada ABS, seram ni. Kena pergi buat ni. Akhirnya isu yang berlarutan selama beberapa tahun settle. Dah tak ada ABS. Kalau nak padam ABS boleh padam sini. Dia boleh padam ABS. Boleh. Okey. Kalau tak biasa menyala je lampu ABS kat sini. Dah. Settle pun. Punya